Bodoh benda aku nak mampus. Assalamualaikum semua. Salam. Okey, hari ni kita akan main game teka-teki. Okey, siapa yang dapat jawab paling cepat dia kena angkat tangan. Contohnya, cuba angkat tangan seorang. Saya. Macam gitulah. Okey, kalau tak dapat jawab kena denda dekat dalam kotak e-Munster. Rahsia apa benda. Okey. Jadinya kalau seorang dapat jawab, yang lagi dua orang tu kena mendenda sesama sendiri. Okey. Jom kita start. Soalan yang pertama. Banyak-banyak jenis sate. Sate apa yang paling panas baran? Sate apa yang pandai baran? Sate. Okey. Satya. Kan. Alamak. Sate panas baran. Apa santai? Bukanlah. Sate pandai baran. Dah otak jadi bengang bengong dekat sini. Tak ada. Ada. Jawapan dia Satirika. Oh, yang mana? Okey. Yang kedua. Antara semua haiwan, haiwan apa yang nampak paling banyak duit? Haiwan paling banyak duit. Kan macam bengak betul hari ni. Haiwan apa? Banyak duit. Jawab. Itik, kuek duit. Salah. Haiwan apa banyak duit? Haiwan. Main gini lah. Okay. Mr. Crab, bukan? Salah. Kalau Mr. Crab apa dalam passport tu kan? Give up. Dah give up. Dah. Beruang. Beruang. Itu pun tak tahu. Apa lah korang ni? Maksudnya kena denda seorang semua. Tak dapat jawab. Lipstick. Nak comot lah. Okay, tak apa lah. So disebabkan round pertama tadi kita tak buat, so seorang kena calik dua. Cepat. Buat tanda X. X lah. X. Cepat lah, man. Lagi satu tu. Mana? Besar-besar sikit tau. Yeay. Yo. Main sini. ID. Sini sikit dah. Sini. Yeah. Okay. Soalan ketiga. Banyak-banyak jenis air. Air apa yang paling berani? Air berani, air. Ini semua soalan komen tau. Itulah. Berani. Air apa berani? Air. Saya jawab air. Okay. Ribina. Bukan. Saya nak jawab. Air badak sumbu. Salah. Alamak. Air berani. Air apa? Ice freezer. Salah. Freezer. Air berani. Air apa air berani? Dah ke? Kejap, sabar. Kena calik lagi. Air bergelora. Salah. Salah. Dah. Dia keluar. Jawapan dia air terjun. Okay, calik. Mai. Jangan. Mai kena talikan dekat. Dapat lagi lipstick. Tak. Itu kau ada fikir ni. Tak. Air terjun. Air yang berani. Cepat. Nak kabut tadi pula. Cepat. Ini buat. Besar sih. Soalan seterusnya. Dalam dunia ni banyak jenis mi. Mi apa yang paling berat? Mi paling berat. Korang mesti kena kecam sebab bodoh sangat. Mi apa paling Meninggal. Salah. bukan? Milo. Salah. Mi paling berat. Mi tak kenapa aku Ini saya bagi clue. Okay. Dia Cina. Dia Cina. Mi tarik. Salah. Macam salah pula. Jawapan dia adalah mi wantan. Mi wantan. Ya. 1 tan, 1 tan. Oh, Aduh. Contoh apa Cakap lah.
Alamak, dia bahaya lah. Balas dia dendam. bahaya. Aduh. Soalan seterusnya. Banyak-banyak kuih. Kuih apa yang orang suka gigit sekeliling je? Tengah dia tak makan. Okey, saya tahu. Apa? Kari pap. Salah. Tengah tak makan. Kuih donat. Betul. Okey, ini kena conteng. Ini conteng dia orang lah. Okay. Ini conteng dia orang. Soalan seterusnya. Ya. Antara semua kapal, kapal apa yang takkan berenang dalam air? Kapal layar. Salah. Kapal selam. Salah. Takkan berenang. Alah, apa kapal. Kapal terbang. Betul. Di sisimu aku terdiam 1000 dah pegang. Aku memang suka. Tada-tada-tada. Bila aku boleh jawab ni. Seterusnya. Boleh teguk ke? Banyak-banyak jin. Jin apa yang duduk dalam kolam dan longkang? Jin. Jin bertendang. Salah. Longkang dengan kolam. Jin. Betul. Jimat. Salah. Jin apa duduk dalam kolam dengan longkang? Jintan. Salah. Hitam. Dah? Dah. Dah. Dah lah. Tak tahu lah. Jawapan dia adalah jintik-jintik. Pasal lah. Kat sini lah kau. Ya ke? Tak apalah. Oh, Maya tak kena kan? Okay. Soalan seterusnya. Kat luar tu je lah. Banyak-banyak mi. Mi apa yang orang order sekali dengan ais? Dia paling senang. Milo ais. Betul. Dapat juga. Aku suka. Dapat juga. Lambat. Tapi dia tadi dia tak Lambat ni. dia tak habis tadi. Dia tadi asyik Milo ais je. Kan dia tak habis Milo ais je tadi. Dia tadi. Second last. Banyak-banyak pintu. Pintu apa yang tolak kuat macam mana pun tetap tak buka? Pintu tu kita tolak lah dia macam mana pun dia tetap tak nak buka. Pintu besi. Salah. Pintu tak ada tombol. Salah. Pintu lift. Salah. Pintu apa yang tak boleh buka? Berlawanan. Pintu tarik. Betul. Di sisiku aku terdiam 1000 bahasa. Tolak tarik. Last. Last sekali. Banyak-banyak nasi. Nasi apa yang boleh bergerak laju atas jalan raya? Nasi minyak. Salah. Nasi yang boleh gerak atas jalan raya laju. Nasi engkau lah nak. Nasi apa yang boleh Nissan. Kereta Nissan. Salah. Itu kereta. Nasi lemak. Nasi minyak. Salah. Nasi biryani. Salah. Nasi kandar. Salah. Nasi tomato. Salah. Nasi yang boleh laju-laju atas jalan raya. Nasi Pattaya. Betul. Sebab apa Mel? Sebab apa Mel? Sebab apa Mel? Sebab dia ada tayar. Sebab dia ada tayar. Ada 4 tayar. Pattaya. Kan sebab Pattaya kan ya Thailand. Kejam sangat ni. Astaghfirullahaladzim. Jangan lupa follow dan like. Share dan subscribe. Korang kena bagi tahu game apa yang kita nak kena main lagi. Terima kasih.